So itu secara roughly lah kalau setup untuk candat. Kalau nak secara detail lagi, okay, setup candat ni pertama sekali, kalau nak pakai rod hollow rod casting pun boleh. Yang penting foundation dia tak tinggi sangat. Sebab apa? Kita nak rasa sotong ketuk. Lagi satu tak nak culas. So kalau rod keras sangat, sotong ketuk culas tau. Ini bukan culas, lucut. Ini bukan main-main. Sebab bila dia sama macam udang. Kalau kita mancing udang, rod kita keras, udang bila balas, rod tak ada main, kan rod kejung kan. Udang lucut sebab sotong dengan udang ni sama-sama gear reverse. Okay, ngundur. Dia tak ada menekan macam ikan dia gear reverse. Itu satu. Kedua pula, udang dengan sotong ni, dia orang kalau strike, kita akan lekat ujung-ujung sikit-sikit je. Dia tak ada solid lekat habis tak ada sefull lah. Sebab mata kail dia pun pattern lain-lain. Dia tak macam ikan. Sebab macam ikan, dia kan bentuk mata kail bentuk C tu kan. Kalau cangkuk solid tu, sama ada masuk dalam tekak ataupun tersangkut betul-betul kat rahang dia. Itu kira boleh kata solid lah. Kalau macam udang dengan sotong ni, sangkut dia macam ujung-ujung yang dekat mata tu. Dia jarang sikit sampai masuk ke dalam tekak. Tu lah, tu kata kalau dia senang lucut. Jadinya kalau game strike yang senang lucut ni, dia jangan terlalu keras-keras rodnya, supaya kita nak rod tu ada respon dengan sotong ataupun udang punya balas. So sekarang kita cakap sotong, so pasal sotong lah. So kalau foundation untuk rod sotong ni biasanya pakai 10-20 okey. 15-20 dah start keras sangat dah. Dah agak keras lah, agak keras. 10-20 okey. Kalau 8-12 terlalu lembut. Sebab apa? Kalau lembut sangat pula, dia jadi masalah dekat kita untuk pakai batu. Biasa kalau main sotong ni, arus dia boleh tahan. Sotong ni kalau arus lagi laju, dia lagi galak makan. Kalau air lenang, dia tak makan sangat. Sotong pun sama juga. Dia ikut waktu pasang surut, dia ikut arus. Tak ada arus, dia tak buka mulut. Tapi sotong kalau makan, orang kira buka mulut Okay, kalau tak ada arus, sotong tak buka mulut. Dia memang nak ada berarus. Jadinya bila benda berarus ni kan, bila main dengan arus, batu main peranan. Kita tak boleh batu ringan sangat. Bila batu ringan sangat, jumpa dengan arus, dia jadi masalah, kita lari pada spot, hanyut jauh sangat. Itu satu. Lepas tu kita punya batu tu tak jejak sampai ke dasar, melayang jauh, hanyut je. Batu kita kat tengah je, hanyut jauh tapi tak jatuh ke bawah. Sebab sotong ni ada masa dia kat bawah, ada masa dia kat atas. Itu kata kalau sotong ni memang kena rajin cari. Jangan tunggu sotong. Orang kata jangan tunggu sotong, cari sotong kat mana. Sama ada sotong kat bawah ke, sotong kat atas ke. Lepas tu nak pujuk sotong makan macam mana, teknik dia kan. Macam kita nak jerk candat tu main macam mana. Nak jerk candat tu sikit-sikit ke, ataupun nak macam jerk balas-balas cek gaduh. Lepas tu macam sekali tarik, lepas waktu tarik lagi. Nak kasih candat tu gerak macam tu, jerk candat tu berlainan. Tu antara cara nak cari sotong, orang kata Dia tak kita tak maintain satu teknik untuk cari sotong. Okay, tu dah pada bahagian cara cari sotong. Setup tak habis lagi. So macam joran 10-20, 15-20 okey lagi Tapi kalau nak pakai joran PE kalau main sotong, sedapnya saiz 0812 ataupun 13. Kalau PE 13 boleh lagi PE 13 tu kira macam border border macam pakai rod 15-20 LB. Dia sama sifat, dia macam border. Kalau dah lebih sikit daripada tu, dah kurang digalakkan untuk main sotong. Dah macam 13, selepas 13 biasanya 24. PE 24 dah terlalu kasar untuk main sotong. Nanti lucut senang, banyak lucut, sayang. Lagi tu kita tak rasa dia punya ketuk. Sebab rod kejung sangat. Rod kejung kan. Lepas tu bila sotong balas, rod tak ada main. Kalau nak main drag lagi susah. Kalau kita main sotong menggabang kita boleh main drag lagi. Tapi kalau kita main sotong candat sotong ni, sotong jarum kan, kita main sotong jarum, kita nak main drag tu agak susah sikit. Bayangkan kalau nak main drag untuk udang galang pun susah tau. Udang galang kita tengok nak main drag dia macam senang, tapi susah. Lagi kita nak pakai mesin yang precise. Maksudnya tak semua mesin untuk mancing udang galang dia precise. Precise tu maksudnya dia punya drag tu sangatlah teliti,
Biasa drag ni kalau ada jumpa drag, kita ketatkan sikit dia terus lock habis. Dia dah ketat sangat. Kalau kita longgar sikit dia longgar terus. Itu maksudnya mesin tu drag dia tak precise. Dia punya thread sub dia tu tebal. So sekali kita gulung tu dia tekan kuat. Sekali kita pusing dia tekan kuat. Kalau yang cun thread drag dia nipis-nipis macam pen. Tu kalau pen nak lock dia kan jauh. Sebab tu pen kalau nak main bed run susah sikit. Bed run dia susah sikit sebab drag dia jauh tau. Bila kita nak lock, bila main bed run, kita drag kita cair dulu tau. Bila ikan dah pergi baru kita nak lock kan. Tu kalau contoh macam mesin pen, dia punya drag tu pusing berkali-kali baru dia start ketat. Sebab thread dia tu nipis, dia sangat precise dia punya thread dia tu. Tu kalau tu buat mesin tu, dia nak main drag untuk sotong agak susah. Kalau dah profesional tak ada hal. Kau boleh pakai pun mesin yang high end punya mesin. Dia punya thread untuk drag dia tu lebih nipis. Cantik lah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okay, lepas tu dah settle. Kita dah settle borak pasal coran untuk sotong. Kena pakai saiz, ingat saiz 10-20 atau PE 0812 15-20 maksimum. Tu dah last agak border. Ataupun saiz 13. Jual apa bang? Perambut rambut mancing. Tapi saya dah habis review semua. Tapi kalau abang nak minta saya review mana-mana lagi boleh bang. Rambut mancing bang ada untuk menebing, merakit, boating kedalaman bawah 30-40 meter. Kolam ada, udang galah ada. Thank you lah gift. Thank you Cip. Jadi lepas tu sotong satu lagi benda paling penting. Lagi gift lah banyak ah. Thank you bang. Terima kasih. Datang-datang tu punchcard. Thank you. Semoga strike-nya masuk. Ada lagi dogi. Thank you bang. Terima kasih. Semoga dimakan rezeki bang. Alhamdulillah. Dah Jumaat bang kan. Dah Jumaat malam. Dah masuk Jumaat dah ni. Alhamdulillah. Dengan contoh setup candat tali pula. Okey. Rezeki awak malam ni bang. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Sambil kongsi rezeki. Saya kongsi ilmu. Ni tengah borak pasal mencandat sotong. Kau ada yang berminat kan. So saya tengah cerita pasal setup dia lah. Sambil-sambil kongsi ilmu. Kalau nak tanya pasal mancing lain pun boleh juga. Saya kongsi lah mana saya tahulah. Ni kita dah sampai ke mainline untuk sotong. Mainline sotong ni kita tak pakai kasar-kasar tau. Maksimum 20 LB. 30 tu kira saya boleh kata border lah. Okey lagi lah. 40 dah critical. Dah tak recommend 40 LB. Sebab satunya kita tak ada keperluan nak pakai LB tinggi-tinggi untuk candat sotong, nak tarik sotong ni. Kedua pula, sotong kalau leader tebal, kalau mainline kita tebal, dia tak nak makan. Dia culas. Otai-otai kata, tak pun nelayan berkata pun, sotong ni dia rasa tali tu bergetar. Sebab kita kan main kawasan berarus. Okay, sotong ni kata tempat arus dia makan. Berarus, bila berarus, air arus tu dia belah tali tu, dia hasilkan vibrate. Bila tali yang tebal kan, vibrate tu yang buat sotong takut nak makan candat nanti. So biasanya kalau sotong kita akan pakai mainline 20 LB, leader jangan terkejut FG dengan leader untuk candat lah, perambut candat tu pakai 10 LB. Dia lagi nipis daripada mainline. Sebabnya kita tak nak culas. Kita tak nak sotong tu rasa tali tu. Itulah tujuan dia. Itulah saya tak sotong. Tapi kalau koyan tu lain lah cara. Tapi cakap awal, sotong sekarang dah mengada tau. Kalau dulu pakai apa tu, candat pocong orang kata kan, kepala merah bawah putih tu kan, makan lagi. Sekarang macam susah sikit lah. Sekarang memang orang dah ajar dia pakai duel kan. Kalau buat candat ni, korang better refer dengan tekong. Nak beli candat, refer dengan tekong. Tadi yang saya pasal tali, sekarang candat pula. Candat refer dengan tekong. Sebab apa? Tekong, yelah dia tahulah kan sotong kat sana nak makan macam mana semua kan. So dia tahu awal. So tanya je, jangan tak tanya. Jangan main beli je. Kadang-kadang sotong nak stick. Kalau saya ada tengok tenggiri makan candat ada. Tenggiri makan candat ada. Apa ni, layaran makan candat tu ada. Tak tahu lah masalah ikan ni. Tapi tu lah namanya rezeki lah. Sebab bila sotong ada ikan lain. Agak-agak dia tengok macam sedap kan. Dia bedal juga tu.
Kalau sotong ada ikan lain tu normal. Kalau main tenggiri guna sotong, letak batu hidup ke bang? Kalau batu hidup abang nak mancing bottom tu kan, memang batu hidup. Kalau bila kita main pertengahan kan, bila ni, kalau main sotong, tenggiri kita main kat tengah-tengah. Kita tak main bottom. Kalau bottom biasa main mayung. Kalau main tenggiri, kita main tengah-tengah. So pakai batu hidup, kita jangan labur sampai habis. Lagi killer pakai botol bang. Pakai layang dengan botol. Saya belajar dengan tekong. Sebelum ni kata orang kata pakai belon leceh. Sekarang botol macam senang kita dapat kan. Tapi itulah orang kata botol tu nanti macam kita buang botol lah. Macam itu tekong tu ajar saya, kita buang sikit, tolak sikit kan, baling sikit umpan. Lepas tu keluarkan tali sampai habis kan. Tak ada sampai habis. Kita agak-agak dalam 5 depa keluarkan. Biarkan tu jalan sampai keluar tali 5 depa. Ambil botol, ambil getah kan. Tali tu kita selit je dekat botol tu, lepas tu ikat getah. Dah, tu main layang. Mujarab. Antara mujarab. Laju tenggiri makan. Sekejap dapat. Masa tu tenggiri tengah kacau sebab sotong tak naik kan. Sebab masa tu tekong nak tengok dulu siapa yang kacau, tenggiri atau barakuda. Sekali tenggiri kata bonus. Sekali tenggiri kacau, main layang panjang mana jarak botol dengan umpan tu? 5 depa. Saya ingat 5 depa. Dah campak kan, dah keluar. Dah campak umpan, keluarkan 5 depa. Lepas tu baru ikat botol dengan getah. Botol tu memang kita selalu ada. Getah tu lah kena standby. Getah ni macam nasib-nasib kalau ada. Bagusnya apa, bila main 5 depa ni kan, pakai botol, bila ikan makan, botol tu hilang. So kita tarik tu tak ada apa-apa, tak ada gangguan lah. Kalau macam batu hidup kan, kira masuk dah main line. So nanti kita kena pakai 3 depa lagi leader. Tu yang lagi susah sebab satu depa tak cukup tenggiri. Dia culas. Nak pakai 3 depa. Lepas tu labur kat tengah-tengah, jangan sampai bawah kalau pakai batu. Tapi masa tu saya buat macam tu tak mujarab. Layang juga mujarab masa tu. Sekejap, dalam sejam tu berapa ekor? 6 ekor. Sekejap je. Lepas tu dah terus tak ada dia, terus senyap. Dia tak ada, kita main candat balik. Betul. Kalau bottom main labur bawah terus, tu mayung. Tak mayung, pari rezeki lah, tengok apa kan. Biasa tu lah. Sebab kalau main candat ni memang biasa ada ikan lain. Sebab tu yang abang kata tenggiri makan candat. Sebab ala-ala tenggiri tu nampak apa benda sotong ni makan je, sedap ke. Dia try. Tapi memang rezeki lah. Macam tenggiri makan polo. Sebab apa, tenggiri kan gigi tajam. Boleh pula rezeki apa ni, tak kena lidah, tak putus kan. Kalau lah yang tak letak botol, baling sotong tanpa batu, belit tak tali? Boleh berbelit. Itu satu. Kedua pula, kita tak tahu tali kita pergi mana bang. Tu bahaya tu. Tu saya tanya tekong, kenapa letak botol? Botol ni sebab kita nak tali kita tolak ke sana. Kita tak nak tali tu, apa ni, tali tu tak ada yang tolak ke sana. Kita pakai botol tu untuk tali tu tolak ke sana. Untuk tolak tali kita lah, jauh daripada bot. Kalau tak pakai botol tu, nanti tali kita lambat nak hanyut. Kita pun tak tahu dah hanyut ke mana. Lagi batu dia ganggu lah. Kalau yang geng lain sebelah kiri kanan main candat kan, takut terganggu sebab kita tak tahu tali kita pergi ke mana. Kita tak tahu harus tolak ke mana. Apa guna botol, beza guna botol dengan belon. Kalau belon tu, kita ikat belon tu dekat tali tu. Tapi bila tenggiri tali, belon tu pecah, meletup. Botol letak air atau kosong. Biar angin saja, tak payah air apa. Memang sekadar untuk radar. Untuk kita nak radar, untuk radar dengan radar tali kita pergi ke mana, botol tu. Dengan tak nak kita punya umpan tu terlalu dulu ke bawah. Tu tujuan kedua. Baru saya ingat, saya tanya tekong, kenapa letak botol? Dia kata tak nak umpan kita, tak nak sotong tu berenang ke bawah sangat. Tu tujuan utama. Kalau macam abang tadi kata, kalau letak tu kan, nanti sotong tu dia berenang ke bawah sangat. Dia pergi ke bottom terus. Dia menyorok. Sebab sotong kan dia ada sarang. Kalau letak batu, selain mayung, haruan kacau ke? Haruan kacau. Haruan tasik pun ada. Dia kalau senyap, sotong tiba senyap kan, ada lah tu ni, spesies-spesies ni. So boleh cuba. Haruan tasik pun ada kacau. Haruan tasik dengan mayung bottom, labur sampai bawah. Sebab haruan tasik dengan mayung ni, diorang memburu dekat kawasan dasar sarang telur.
Kalau tenggiri ni dia orang memburu dekat kawasan bila sotong main tengah. Tenggiri main. Tenggiri tak ke bottom. Tenggiri kan memang ikan duduk pertengahan. Tu yang Tekong cakap lah. Bila tenggiri banyak, ada tenggiri maksudnya sotong main kat tengah. Tengah dengan dekat dengan atas. Kalau mayung ni makan ataupun haruan tasik makan, maksudnya sotong tengah duduk kat sarang. Lepas tu set up dia lagi untuk sotong ni. Tadi dia kata candan, dah sampai candat. Batu batu saya belajar daripada last trip lah kan. Biasa kita jumpa batu yang ada siap batu candat kan. Agak tak recommend lah. Agak lah. Saya kurang menggalakkan. Sebab apa? Masa saya pakai tu Tekong bising sikit. Saya pakai tu satu, saya labur sampai dasar. Lepas tu labur sampai dasar. Batu kan dia siap mata kan. Saya tertarik sekali telur sotong. Jadi Tekong bising. Kalau banyak sangat tarik telur sotong takut nak makan, sotong lari. So better pakai batu biasa je. Kalau rasa tak boleh nak agak batu jatuh sampai ke mana, pakai batu biasa je. So benda ni memang bagus lah untuk newbie pun. Macam kita, kepala kita tak apa, bagus lah kan. Batu siap mata candat. So nanti sotong makan batu tu sekali. Kira kita pasang, kalau kita pasang satu candat, satu batu candat, kita pasang dua mata candat. Macam tu lah kan, extra lah kan. Tapi kalau kita sebagai pemula, lagi pula kita tak boleh nak agak batu kita jatuh sampai paras mana, daripada kita kacau sarang telur tu, lebih baik kita pakai batu biasa je cukup. Tak ada masalah. Sebab saya pakai batu mata candat tu atas recommend member. Dia kata dapatlah sotong makan batu. Tu betul. Masa saya pakai tu ada yang sotong tu makan batu candat tu. Tapi kena dekat telur sotong pun ada juga. Tak, saya tak pakai mayat. Saya pakai duel code warna 06 0608. Lepas tu standby 4 color. Tak ingat kod dia, saya ingat 06. Nanti kena reverse balik. Sebelum naik candat nanti saya reverse balik. Biasa kalau candat ikan apa main selain haruan dengan mayung? Pari ada juga. Pari ada, tenggiri, barakuda, layaran, todak. Tu je. Ikan sisik jarang. Biasa ikan-ikan macam tu, ikan-ikan yang suka ikut arus. Pari umpan apa? Sotong juga. Biasa kalau time main candat ni, nak pakai umpan apa, pakai sotong juga. Sebab dia tengah nak cari makan sotong, kita pakai sotong. Tapi sotong, tengoklah, kalau korang ada bawa umpan sendiri tak ada hal. Tapi kalau tak ada bawa umpan sendiri, korban sotong sendiri lah. Korban sikit lah. Tapi kau boleh ambil kecil-kecil. Sebab apa? Kecil-kecil ni yelah, kalau nak compare puas makan, kecil-kecil ni kurang sikit. Pari batu mati lah kan. Sama macam mayung, batu mati. Tak apa pakai tanduk tu, straw tu. Saya tu pakai rambut Y. Sama pattern Y tu, rambut Y. Saya buat satu depa. Batu ikat Y, batu Y, satu depa. Thank you lagi. Banyak miau-miau. Thank you. Lepas tu leader saya pakai Zenith nak pakai 50 LB okey, 40 LB pun okey. Kalau nak rasa lebih confident 50 LB boleh. Lagi satu, kalau main bottom masa candat boleh 2 joran je. Semua masa main candat 2 joran je boleh main bottom. Dia tak semua boleh. Kalau dia memang normal lah, yang standard 2. Sebab 2 tu pun dia duduk belakang, dia duduk kat enjin. Yang lain semua main candat belah depan dengan kiri kanan. Tu main candat. Belakang bot main 2 je batang yang bottom. Doa saya 23-24 ni bulan ni ke, insya-Allah, amin. Kalau abang nak jimat sotong lah kan, abang boleh buat umpan siap-siap. Boleh tanya Tekong okey ke tak?